Nak konsisten simpan duit gaji setiap bulan, pastikan follow step ni betul-betul. Kalau tuan-puan nak tahu, tuan-puan kena tengok video ni sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan akan datang. Yang pertama, bila dapat je gaji, amalkan konsep simpan dulu baru belanja. Bukannya tuan-puan belanja dulu lebihan baru menyimpan, akhirnya memang takkan ada lebih. Sebab tu bila dapat je gaji, cepat-cepat simpan dulu. Yang kedua, tuan-puan mesti ada target simpanan. Sebagai contoh, target yang paling penting tuan-puan kena cukupkan adalah 3 bulan gaji pendapatan. Kalau kata gaji kita RM1,000 setiap bulan, maksudnya kita kena cukupkan RM3,000 secara cash untuk emergency fund. Yang ketiga, yang ni paling penting, tuan-puan kena belajar alihkan duit gaji sebahagian tuan-puan kepada simpanan emas. Cara yang paling mudah dan paling murah buat masa sekarang ni, bila mana tuan-puan nak buat simpanan emas melalui akaun emas Gap, yang mana tuan-puan boleh target simpan 1 gram untuk 1 bulan, dan tuan-puan boleh mula simpan emas serendah RM100 je. Jadi untuk tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, boleh kontak saja nombor di bio saya untuk saya bantu simpanan emas tuan-puan. So, dapat satu, je komen. Jangan lupa follow.